Hello guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Korang semua apa khabar hari ni? Okey ke, ada baik? Kalau ada baik tu bagus geng. Maintain baik-baik geng Nama aku Rahmat Awang. Mungkin setengah daripada korang tak kenal aku lah. Tapi dulu-dulu aku pernah biasa buat video untuk review motor sikit lah. Review motor pasal SYM, review pasal motor dinamik. So hari ni geng, hari ni aku nak review satu motor yang aku baru saja beli. Baru je keluar 2 hari, terus aku sebat motor ni. Tak ada tunggu dah. Tak ada booking-booking, terus pergi kedai, terus sebat, terus beli. Mungkin pada korang, aku rasa korang nak tahu pasal lebih detail pasal motor ni, korang boleh tengok kat video-video lain. So jom kita tengok motor ni Alright geng, jadi inilah dia motor yang aku nak review hari ni. Minta maaf kurang lebih ni aku tak gerti sangat nak review. Aku bukannya profesional untuk buat review motor, tapi aku nak cerita daripada side aku sendiri, macam mana aku rasa aku pakai motor ni, puas hati ke tak puas hati. Okay, kalau daripada segi design, okay, tengok pada segi design dia, memang sangat-sangat gah. Dia nampak garang. Bagi aku dia agresif lah, dia punya design dia. Lepas tu dia punya signal dia, dia punya lampu DRL dia. Ni lampu DRL kan? Entah, aku pun tak tahulah. Tapi dia punya lampu daylight lah, memang sangat-sangat cantik lah. Lepas tu dia punya mata ni sama macam dulu punya Modernas GT 128. Tapi dulu kan jenis bulat kan, tapi yang ni punya lebih tajam, lebih agresif lah. Lepas tu dia punya moncong ni, dia sepatutnya ikut arwana. Tapi bagi aku dengan geng-geng aku, awi lah dengan si Ajib, tengok motor ni macam ikan keli. Tapi tak apalah, itu daripada aku punya pandangan saja. Okey, kita cerita pasal dia punya design dekat sebelah kiri pula. Sorry, daripada tepi pula. Okey, design dia agak sharp tajam geng ini design daripada belakang. Design daripada belakang nampak macam Y16. Okey, untuk motor ni aku boleh beritahu kepada korang lah. Aku tak suka sangat tau motor-motor 4-stroke ni. Aku memang suka motor 2-stroke je. Motor 4-stroke memang aku tak suka. Tapi tiba-tiba baru-baru ni, tak tahu apa benda yang ubah fikiran aku. Banyak sangat racun sini sana dekat social media sekarang ni cerita pasal motor ni, sampai masuk berita sekali motor Modernas ni. Jadi aku terracun, jadi aku beli. Sebab aku tengok motor ni menggunakan real Dodge engine. Okay, yang ini motor Modernas yang bekerjasama dengan Kawasaki lah. So senang cerita, engine dia blueprint Kawasaki. Tapi setengah daripada orang komen cakap pasal engine ni kan, engine ni daripada China. Tapi aku rasa mungkin juga betul yang tu. Tapi mungkin dah diubah suai oleh Modernas dan juga Kawasaki. Okay, so untuk motosikal ni, betul ke tak CC ni sebenarnya 150? Bagi aku lah kan, motor ni sebenarnya dia punya power dia lebih daripada 150cc. Mungkin kalau cara aku bawa motor ni dengan rasa bawa, feeling dia atas highway memang sedap gila. Sampai aku rasa macam motor ni dia rasa macam bawa 170 ke 185cc. Memang motor ni ada pickup, ada top speed, memang mengerang geng. Okay, yang tu kita cerita sekejap lagi. So masa aku beli motosikal ni, dia bagi aku kunci aku ingatkan ada 2 lah. Macam kunci gini ada 2. Lepas tu dia punya keyless pun ada 2. Rupanya dekat sini, okay, dia bagi lagi satu kunci. Satu lagi kunci yang ini. Itu dia. Dia punya kunci spare lah. So yang ni kita simpan. Untuk nak gunakan motor ni, nak start ataupun nak unlock lah, tekan yang ni button. Lama-lama mungkin 2 saat macam tu, pusing ke kanan. Untuk hidupkan dia punya ni lah, motor lah. Nanti tekan ini saja untuk start motor. Atau cara yang lain, kalau tak nak gunakan keyless, ini kan kunci. Dekat sini kalau nampak, ni boleh buka dia punya button kat sini. Masukkan slot kunci. Terus ke kanan. Lepas tu terus boleh start dia. Tengok geng, engine daripada sebelah kanan. Baru. Baru keluar.
baru keluar. So tengok geng, kalau daripada sebelah kanan ni dia nampak macam mengekalkan Kawasaki punya design lah. Macam Kawasaki Double R, GR. Aku biasa perasan diorang punya water pump mesti sebelah kanan. Lepas tu clutch pun sebelah kanan juga. So dia punya bunyi ni macam ni Untuk motosikal ni dia ada ABS tapi depan sajalah. Okay. Untuk dia punya belakang tak ada ABS. So motosikal ni, korang kalau tanya aku macam mana dia punya top speed, okay, aku tak nak try pun atas highway ke apa ke, tapi aku nak cerita based on aku punya pengalaman lah bawa motosikal ni. Okay, kita cuba on kunci. Untuk highway, jujur cakap lah, senang sangat nak jumpa dia punya cut off. Cut off dia adalah sampai 10,000. Okay, dia punya cut off 10,000. Jadi untuk kat gear 6 nak dapatkan cut off 10,000 memang sangat senang. Aku ni boleh kata aku ni berat juga tau. Berat aku ni dalam nak dekat 90 kilo, 86 ke 87 kilo macam tu lah. So senang nak jumpa cut off. Berapa dia punya top speed kalau kat meter? Meter ni aku pernah cecah 136 ataupun 137. Kalau aku bandingkan dengan GPS, GPS aku dia kurang 11 ataupun kurang 10 daripada kelajuan dekat meter ni. Jadi kelajuan untuk motosikal ni memang sangat laju lah. Untuk 150cc dia punya kelajuan boleh dapat 126 GPS. So laju ke tak laju, itu korang punya pendapat. Kalau pendapat aku sendiri, untuk pergi kerja, buat balik kerja, untuk daily ride memang syok gila, sedap. Cuma aku kekurangan sikit lah. Aku ni biasa bawa dengan motor 2 stroke. Jadi bila aku pakai motor 4 stroke balik, motor 4 stroke yang ini, dia punya engine braking lagi kuat daripada aku pernah pakai engine SYM sebelum ni dan juga engine Y15. Jadi braking engine dia punya, contoh macam kita nak tukar gear lah. Okay, senang cerita macam tu. Kita nak tukar gear je, lepas tu dia akan braking engine, dia akan brake sendiri kan. Tapi kalau kita nak kurangkan dia punya engine braking, of course lah kita akan buat tukar gear dengan laju. Tukar gear dengan laju jadi kurang sikit dia punya engine braking. Tapi engine braking motor ni itu je aku kurangkan sikit. Tapi apa-apa yang lain-lain selain daripada tu, semua memang aku suka pasal motor ni. Okay, motor ni harga masa aku angkat tu, kedai of course lah dia punya harga untuk on the road dia akan jadi mahal sikit. Tapi harga untuk motor saja 8,288. Dekat kedai yang aku beli tu, nama dia Yang Chun Motor, harga dia RM8,850. Yang ni beli secara tunai lah. So inilah dia. Kalau nampak atas jalan raya nanti, hon sikit kan. Inilah motor Rahmat Awang. So itu saja review pendek daripada aku. Minta maaf kalau korang rasa panjang. Kita nak buat post video ni untuk YouTube juga. Okay, nak post video ni untuk YouTube dan juga TikTok. So itu saja aku punya review pendek pasal motor ni. Apa yang aku rasa pasal motor ni, best ke tak best. Overall aku boleh bagi dia punya motor ni 8.5/10. Okay, 8.5/10. Sebenarnya ada banyak lagi nak cerita pasal motor ni, tapi sekarang ni kita nak cerita pasal pendek je lah. Puas hati ke tak puas hati ke, sedap ke tak sedap ke, memang mostly handling dia so far sedap. Bawa atas highway pun sedap. Dia punya top speed pun kuat. Nak lintas lori pun tak rasa takut. Semua mostly aku rasa motor ni memang ada power, lebih daripada 150cc. Macam aku cakap tadi, motor ni dia keluarkan 150, tapi sebenarnya tak rasa macam 150. Rasa macam 170 ke 185cc. Kita panjang pun tak guna. Nanti korang pergilah dekat mana-mana tempat Modenas yang korang boleh try dia punya motor, test motor tu, InsyaAllah tak menyesal. Ok geng, kita jumpa dekat next video. Aku akan gerak dulu. Assalamualaikum geng. Take care semua. Bye bye.